Ying, is it? Okay. ya. Lim Ho Ying, kalau anda masih ingat pasal cerita mengenai Cameron Highlands, kita cakap pasal diesel. Cameron Highlands, ya, ini berlaku pada tahun 2024. Masa tu Cameron Highlands punya farmer, mostly Chinese, ya, eh? betul. Chinese punya farmer, dia dah jumpa dengan someone daripada DAP, Lim Guan Eng in drag. Adik kepada Lim Guan Eng in drag pula. Orang tak faham. Orang tak faham. So, dan dia orang cakap, dan dia kata pasal what's happening dekat isu dia orang tak dapat subsidi at first untuk diesel kan. And then dia orang kata kat sana kebanyakan dia orang tak ada register as a business, dia orang just a small company, dia orang just individual punya farmer. Farmers selalu biasanya tak ada register lah. Yeah, it's just a farmer kan. Yeah, small farmers, how Small we farmers, expect, kita yeah. boleh expect. And then because of that, they never think about farmers ni, semua petani-petani dekat Cameron Highland pasal subsidi diesel. Dia orang tak fikir pasal benda tu. And then DAP punya Lim Ho Ying, masa ni dia masih lagi Timbalan Menteri Kewangan kan. Dan dia cakap, kita akan think about it. Dia orang akan bercakap, dia kata, kita akan fikir. But apparently tak ada apa sangat yang keluar daripada benda tu. Farmers dekat Cameron Highland terus suffer, terus menderita ya. Petani-petani Cameron Highland terus menderita. Yeah, okay. Michelle is gonna slap me after this. Dia kata, you are way too much, dia kata kan. Daripada dia kata. So, tapi dia kata, dia orang dah menderita. And then, tak ada apa sangat yang DAP buat. And then recently, dia orang cakap, baru-baru ni because of apa yang harga diesel makin naik, dia kata dia lagi teruk sebab as of April 2026, Cameron Highland punya pekebun, dia orang kata dia orang sangat struggle dengan kenaikan kos, ya. Di mana pasal diesel punya subsidi ni, dan they are having problem sekarang ni. And then benda tu akan, sebab kalau the farmers having problem, okay, Kak Michelle, harga sayur akan naik lah. Dan dianya akan memberi impak kepada kita semua rakyat kan. Betul. Melayu kena, Cina kena, Semua India kena, semua kena. Okay. Dan but the question is, kenapa ketika itu kan DAP punya Timbalan Menteri Kewangan ketika itu, Lim Ho Ying, tak solve this problem. And saya tak dengar seorang pun Chinese punya menteri yang bercakap mengenai kenaikan diesel yang memberi impak kepada pekebun berbangsa Cina. Kenapa kita tak nampak benda ni? Kalau tak dulu kan, masa zaman yang lain, DAP punya ministers, DAP punya ahli parlimen, DAP punya leaders kan, kalau ada isu-isu, I'm not being racist, but every time bila ada Chinese punya interest, diorang ni akan menggelupur tau. Macam you tahu macam mana tau.